Setiap tahun, pada 21 Mac, telah diraikan Hari Hutan Sedunia. Fungsi hutan yang paling penting adalah sebagai kunci mencegah perubahan iklim dunia. Hutan, sumber kehidupan berbagai flora dan juga fauna yang setiapnya berperanan penting untuk memastikan kestabilan ekosistem. Kita sering mendengar ungkapan pengurusan hutan mestilah dilakukan secara mampan. Maksudnya jelas, menguruskan hutan untuk berbagai kegunaan sekaligus memberi manfaat kepada ekologi, ekonomi, alam sekitar, sosial, nilai budaya untuk generasi kini dan akan datang. Dalam erti kata lain juga, kepentingan pengurusan hutan dan peranannya dalam mengekalkan kepelbagaian biologi sudah pun diperakui secara global. Suara dan tindakan ini senada di hutan Kepulauan Borneo. Ini kerana terdapat banyak spesies endemik flora dan fauna yang menghuni hutan Borneo. Kepupusan populasinya adalah kerugian besar untuk rakyat dan negara. Suara Alam Borneo ke Pusat Hidupan Liar Matang sebagai sebuah pusat rehabilitasi haiwan di Sarawak, merawat si burung kenyalang, landak dan juga rusa sambar atau sambar dia. Pusat Hidupan Liar Matang atau Matang Wildlife Centre antara lokasi semula jadi penting untuk kelestarian flora dan juga fauna semula jadi Sarawak. Kawasan seluas 180 hektar ini adalah hutan tanah pama yang kaya dengan berbagai spesies. Pusat ini adalah pusat rehabilitasi berbagai haiwan, khususnya haiwan liar yang telah dirampas oleh pihak berkuasa untuk merawat haiwan liar yang cedera sebelum dilepaskan ke dalam hutan. Matang Wildlife Centre ini telah dibuka pada Julai 1998. Antara tarikan yang terdapat di Matang adalah pelbagai spesies haiwan seperti orangutan, sunbear iaitu burung matahari dan juga burung kenyalang lah. Selain daripada itu, kami juga ada monyet, buaya, rusa, tenggiling dan juga landak. Antara haiwan liar yang menjalani proses rehabilitasi di pusat ini adalah burung kenyalang, landak dan juga rusa sambar. Ketiga-tiga haiwan ini antara fauna penting yang menghuni hutan Borneo. Burung kenyalang ini antara spesies yang terdapat di Malaysia. Burung kenyalang ini adalah keluarga Bucerotidae dan genus Buceros. Di Matang Wildlife Centre, kami ada sebanyak 9 burung kenyalang dan 5 adalah dari spesies Rhinoceros hornbill, manakala 3 lagi dari Winged hornbill, Wrinkle dengan Oriental pied hornbill. Landak juga haiwan liar yang ada di sini hasil rampasan daripada mereka yang tidak bertanggungjawab. Dikategorikan sebagai haiwan liar, landak tidak sepatutnya menjadi haiwan peliharaan, apatah lagi sebagai makanan. Landak ini berfungsi sebagai alat pertahanannya jika ia merasakan dirinya terancam. Seperti binatang-binatang lain, landak di Matang Wildlife Centre
juga diserahkan oleh pihak awam semenjak penubuhan Matang Wildlife Center ni lah. Spesies landak yang terdapat di sini adalah satu spesies saja, tetapi kami di sini ada 4 individu keseluruhan landak. Haiwan yang suka menyendiri sering diburu oleh pemburu haram di hutan. Rusa sambar atau sambar dia. Nama sainsnya Cervus unicala. Ia merupakan haiwan mamalia yang mempunyai 6 spesies yang berbeza di segi saiz dan juga warna. Matang Wildlife Center telah lamalah dipelihara di Matang Wildlife Center, iaitu lebih kurang 25 tahun yang lepas lah. Mula-mula pengwujudan center ni, sambar dia tu memang dah ada di Matang Wildlife Center. Sementara setiap haiwan liar yang dirawat di pusat ini, ia diletakkan di dalam sangkar yang hampir menyerupai habitat asalnya. Tujuannya agar dalam tempoh hidup di pusat ini, haiwan tersebut tidak mengalami gangguan dan juga tekanan. Konsep penjagaan binatang yang ada di sini, kami biasanya akan menerima haiwan daripada orang luar yang diserahkan ke Matang. Selepas itu, dia akan mengalami proses pemulihan, rehabilitasi sebelum dilepaskan. Burung kenyalang, landak maupun rusa sambar adalah haiwan liar penting di dalam hutan belantara Borneo. Setiapnya mempunyai fungsi masing-masing dalam rantaian ekosistem. Ketahui proses rawatan juga diet setiap haiwan selepas ini dalam Suara Alam Borneo. Pembangunan menjadi agenda utama di setiap negeri, termasuklah di Sarawak. Pembangunan mencakupi berbagai sektor, termasuklah infrastruktur, bagi memenuhi keperluan penduduk di sesebuah lokasi. Bagaimanapun, banyak negeri dan juga bandaraya telah mula merancang pembangunan yang seimbang demi kesejahteraan penghuninya. Ini termasuklah Bandaraya Kuching dan keseluruhan negeri Sarawak. Pembangunan terancang tanpa meratah setiap inci alam semula jadinya. Buktinya, Pusat Hidupan Liar Matang. Di Matang Wildlife Center, kita ada beberapa program konservasi. Yang pertamanya adalah rehabilitasi orangutan sendiri. Dan seterusnya adalah untuk haiwan lain seperti monyet. Kita terima saja serahan haiwan. Kita akan monitor untuk 2 minggu. After dia check every criteria as a wild animal, kita akan release back to the wild dekat Kuching Wetland sendiri. Tanah yang begitu luas telah diwartakan oleh pihak kerajaan bagi menjaga habitat semula jadi, flora dan fauna di dalamnya. Di dalamnya menjadi lokasi rehabilitasi berbagai hidupan liar yang semakin terancam populasinya di hutan Borneo. Antaranya burung kenyalang. Ia antara spesies burung terbesar di dunia. Burung kenyalang hanya mendiami kawasan hutan hujan tropika, dari kawasan rendah hinggalah ke pergunungan yang tidak melebihi 1,300 meter dari aras laut. Kalau habitat semula jadi, hornbill ni boleh didapati di kawasan yang tinggi lah, highland. Lepas tu di Sarawak kita boleh jumpa hornbill di Lanjak Intimau Wildlife Sanctuary, Batang Air National Park, di Mulu juga National Park, dan di Niah lah, National Park, dan tempat-tempat lain yang boleh dikatakan tempat terlindung lah.
Berkunjung ke kandang landak yang ada di pusat ini, keadaan landak yang luas diletakkan beberapa tunggul kayu berlubang seperti di hutan. Kawasan persekitaran yang tidak terlalu panas membuatkan landak selesa tinggal di sini. Haiwan nokturnal ini biasanya kurang aktif pada waktu siang. Begitu juga rusa sambar. Rusa ini suka menyendiri. Kandangnya diletakkan berhampiran dengan hutan semula jadi. Rusa sambar memiliki perlakuan di Onel ini sangat aktif di waktu siang dan tidur di malam hari. Bagi yang dah di sini, dia tinggal seorang-seorang macam ni mungkin tidak memberi tekanan sebab mungkin dia sudah terbiasa tinggal di dalam kandang tersebut. Mungkin dia tidak berasa stres. Ya. Tapi kalau dekat wild, kalau dekat sebelah jadi, mungkin agak sukarlah untuk dia hidup sebab mereka memang memerlukan satu kawanan yang besar untuk hidup di kawasan hutan. Setiap haiwan liar di pusat hidupan liar Matang akan diberikan diet makan mengikut makanan semula jadi mereka di tengah hutan. Juga bagi mempercepatkan proses rawatan, ada haiwan yang diberikan makanan tambahan seperti vitamin dan juga protein. Di hutan, even untuk orang hutan pun, diorang akan ambil telur burung untuk sumber protein diorang selain daripada haiwan-haiwan yang kecil. Sama juga dengan sunbear dan haiwan lain lah. Sebab kalau kekurangan protein, dia akan efek kesihatan haiwan itu sendiri dari segi pertumbuhan tulang dan kita akan bagi selang sehari untuk setiap haiwan lah. Beginilah rutin penyediaan makanan setiap awal pagi dan juga petang. Waktu makan haiwan adalah 2 kali sehari. Makanan disediakan oleh petugas yang telah terlatih di segi kebersihan dan juga makanan yang perlu diberikan kepada setiap haiwan mengikut jadual. Lagi-lagi kalau orang hutan dia punya biologi 97% almost like human. So kita certain ubat dia boleh makan ubat manusia. Macam multivitamin lah yang kami selalu kalau ada flu season, which is kalau hari yang konstan hujan, kita akan standby multivitamin ni untuk dibagi kepada orang hutan. Selain pemberian makanan yang seimbang, haiwan liar di pusat ini juga tidak diberikan makan berlebihan agar mereka tidak obesiti. Mungkin lebih sebab dia punya makanan bergantung dengan apa yang kita beri kan. Jadi kalau contohnya lah kita selalu bagi makanan yang manis. Jadi ada lebih kecenderungannya binatang itu akan obes dan dia akan ada masalah gigi. Jadi kalau binatang yang sentiasa dalam kandang, dia punya nutrition sangat-sangat penting. Dan satu lagi ialah kualiti makanan. Contohnya kalau kita punya storage tak bagus, tidak ada dalam freezer contohnya, dan dia rosak, itu pun kualiti dia buruk kan, dia akan menyebabkan penyakit jugalah. Contohnya macam colidaxillosis, salmonellosis. Obesiti menyebabkan haiwan tersebut kurang aktif dan juga bakal memendekkan jangka hayat mereka. Selain daripada rehab tu sendiri adalah maksud untuk wilding. Kita tengok dulu dia punya keadaan semasa dan kita tengok whether dia dapat ke tidak untuk release back to the wild lah. Kita tengok dia punya current status. So kalau dia okay, in which dia dalam kandang dia tidak ada menunjukkan stereotypic punya behavior dan behavior dia dengan manusia okey, so kita akan proceed kepada stages rehab yang lain lah.
Burung kenyalang, landak dan juga rusa sambar antara spesies haiwan liar yang sangat sensitif dengan perubahan alam semula jadi dan ia boleh mempengaruhi populasi yang ada. Ia dikategorikan sebagai keystone species iaitu memainkan peranan utama dalam ekosistem hutan hujan tropika sebagai penyebar biji benih buah-buahan ke seluruh kawasan hutan. Hasil daripada kajian penyelidik tempatan, terdapat 8 spesies burung enggang di Sabah dan Sarawak. Rusa sambar pula antara buruan pemburu haram. Ia diburu untuk daging dan juga tanduknya. Daging rusa akan dimakan dan tanduknya pula akan diseludup. Bagi penggemar makanan eksotik, daging landak antara yang mereka minati. Haiwan ini akan ditembak. Malah ada juga yang sanggup mencari anak landak untuk dibela sehingga matang. Kesemua faktor manusia itu menyumbang kepada kepupusan haiwan liar. Suara alam Borneo akan mengupasnya secara terperinci selepas ini dan akibatnya kepada alam. Fauna seperti unggas, haiwan liar lain telah mewarnai lanskap bumi sejak azali lagi. Setiap ciptaannya mempunyai peranan yang sangat penting bagi memastikan peranan bumi terus bermanfaat kepada penghuninya. Tidak kiralah sama ada manusia atau haiwan, hakikatnya kehidupan saling memerlukan antara satu sama lain. Saiz populasi burung kenyalang, landak dan juga rusa sambar yang semakin mengecil bakal mengundang padah. Ini kerana ketiga-tiga haiwan hutan berperanan besar tanpa disedari manusia. Perbezaan ketara antara burung jantan dengan burung betina adalah mata dia. Untuk burung jantan, mata dia dikelilingi oleh warna merah, manakala yang betina tu tak ada. Dan paruh juga. Dan paruh jantan dia lebih menariklah color dia berbanding betina. Sebagai sebuah pusat rehabilitasi, setiap ekor haiwan yang diletakkan di sini adalah di bawah pengawasan Dr. Sandy Ling, doktor veterina yang bertanggungjawab merawat kecederaan mereka. Haiwan yang cedera dirampas akan diselia sepenuhnya. Di klinik ini, Dr. Sandy menjalankan setiap prosedurnya. Walaupun terdedah kepada bahaya, terutama ketika merawat haiwan yang besar dan ganas, Dr. Sandy yang juga seorang pencinta haiwan sentiasa berhati-hati dan juga dibantu oleh kaki tangan terlatih. Dia bergantung dengan spesies binatang apa. Jadi kalau contohnya binatang itu jenis kura-kura ataupun lizard macam tu yang kita boleh handle terus, saya akan handle terus, ambil sampel-sampel yang perlu, contohnya darah, tahi macam tu. Lepas tu kalau perlu buat diagnostik yang selebihnya, contohnya X-ray, yang itu senanglah, tak perlu sidik. Tapi contohnya lah, kalau saya dapat kera, beruk, orangutan contohnya, ataupun yang spesies-spesies yang lebih kuat dan lebih membahayakan, yang itu saya akan sidik. Lepas tu baru saya ambil sampel-sampel. Setiap haiwan yang ada di sini juga tidak akan dibiarkan. Sehubungan itu, haiwan yang telah pulih sepenuhnya dan diyakini pandai mencari sumber makanan di habitatnya, mereka akan dilepaskan di hutan berhampiran. Tujuannya agar ia boleh membiak secara semula jadi.
Di Sarawak, populasi sambar dia ni memang banyak. Masih terdapat di kawasan-kawasan hutan yang terdapat di Sarawak lah. Spesies yang terdapat di Matang Wildlife Center ni dia berusia lebih kurang 5 tahun macam tu. Okey, dan jantinanya adalah perempuan. Beberapa faktor dikenal pasti antara punca kepupusan burung kenyalang. Burung yang makanan utamanya adalah buah ara ini juga antara simbol penting masyarakat Borneo. Burung kenyalang ini dilindungi mengikut Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998. Burung kenyalang ini juga mempunyai mitos serta legenda di Sarawak. Diambang kepupusan akibat perbuatan manusia dan juga faktor semula jadi. Ancaman utama populasi burung kenyalang adalah pemburu haram yang sentiasa ingin mendapatkan paruh bahagian kepala untuk dijual. Sebaliknya bagi haiwan liar seperti landak dan juga rusa sambar, diburu untuk dagingnya dan juga tanduk rusa yang mahal harganya. Mereka yang tidak bertanggungjawab memburu tanpa menyedari kedua-dua haiwan tersebut adalah jurutera alam yang sangat penting di dalam hutan. Landak ni dia ada istimewanya, dia ada geliga. Biasanya pemburu-pemburu haram akan mencari batu geliga tersebut untuk dijual ke pasaran-pasaran gelap. Akibat kerakusan manusia, bencana alam datang menimpa. Perubahan iklim dunia, pemanasan global, banjir tanah runtuh antara musibah yang kerap menerjah lanskap bumi sejak kebelakangan ini. Secara perlahan, kesemua bencana bakal menjejas potensi hutan, flora dan fauna di dalamnya serta sumber lain seperti bekalan air bersih, oksigen serta sekuriti makanan kepada manusia. Masih belum terlambat buat kita semua mendidik berbagai peringkat generasi agar sama-sama menghargai alam semula jadi. Usaha berterusan menyayangi setiap fauna melambatkan lagi gangguan terhadap habitat mereka. Burung kenyalang, landak dan juga rusa sambar antara 3 haiwan liar yang diambang ancaman. Perkara ini harus dibendung dengan segera. Ini kerana ia adalah aset yang terlalu berharga serta tiada galang gantinya andai ia pupus satu hari nanti.